Parlimen. Parlimen Malaysia sebagai institusi perundangan yang bebas, berwibawa dan bertaraf dunia. Tak dunia pun, dekat Malaysia pun gagal. Saya menyokong supaya parlimen ini ditutup, perkhidmatan tutup. Dulu mula tertutup, kemudian dibuka. Sekarang ditutup Peraturan semula. Dewan, Speaker. Tapi dalam sini Speaker, Peraturan Dewan. Sekurang-kurangnya Speaker, Peraturan Dewan, Speaker. Ahli Parlimen. Peraturan mesyuarat berapa? Speaker, 36. Dulu Paguh yang tutup parlimen. Tak malu. Kami bercakap. Yang Berhormat Arau, sila duduk dulu. 36 Bapa. Speaker, saya gunakan peraturan 36 4. Kurang sopan, biadab dan penyataan-penyataan yang kurang sopan. Ya, dia mengatakan bahawa, biarkan saya habis dulu, dia menyatakan bahawa parlimen ini tiada standard. Kamu seorang ahli parlimen yang berhormat. Kamu nak bahas untuk menyatakan satu fakta, tak puas hati, nyatakan. Tapi jangan jatuhkan maruah parlimen. Ini institusi parlimen. Ya. Yang dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Malulah Arau. Ada orang-orang di sini. Ini parlimen. Cukuplah Yang Berhormat. Apartheid. Apa dasar Taraf apartheid? dunia ke? Bagaimana dia boleh kata dasar apartheid? Adakah dia faham? Khidmat ahli parlimen kena dibagi. Ni tak masuk dalam senarai ni, kurang-kurangnya perkhidmatan pusat khidmat parlimen. Tak bagi yang lain tak apa. Yang ni kena. Sebab ini ialah. Tapi jangan jatuhkan institusi parlimen. Kalau kita nak bertaraf dunia, sekurang-kurangnya ahli parlimen sana. Jangan jatuhkan institusi parlimen. Ini bertaraf dunia. Jangan gunakan perkataan apartheid. Kamu faham ke apa apartheid? Saya pergi Yang di dunia. Berhormat. Saya pergi di Azerbaijan, Baku. Saya bangun berucap puji PMX. Senator Fauziah jadi saksi. Saya puji. Orang yang pertama puji PMX di luar negara. 56 negara mendengar saya berucap. Puji PMX. Di luar negara saya pertahan. Tapi dalam negara saya sebut bahawa kita mesti berlaku adil. Ini bukan dasar apartheid. Ini ialah kerajaan perpaduan madani. Mamdani di New York bagus. Madani Adakah di dia Malaysia. faham do you understand what is the meaning of apartheid dengan izin? Faham tak? Dan membeza-bezakan ini dasar apartheid. Tak boleh gunakan kenyataan itu. Apartheid is not, this country we don't practice apartheid here. Yang Berhormat. Saya kata membeza-bezakan seperti Tolonglah Arau. apartheid. Ada orang lihatlah sini. Tolong Arau. Tolong apa bagi menteri jawab. Kamu jangan menyebut. Apa menyebut? Bagaimana kamu boleh kata apartheid? Menyebutkan. Jatuhkan maruah parlimen. Kami berucap, kamu ganggu. Kamu tak ada poin sendiri. Bukan ganggu. Jangan jatuhkan maruah parlimen. Semua orang kamu ganggu. Apa? Lantik ahli parlimen. Yang Berhormat Jelutong boleh hantar usul.